Semalam orang sahabat kami baru je meninggal dunia, Kang Masyadi, salah seorang anggota Jabatan Amal di Selangor lah. Dia meninggal tu waktu dalam perjalanan nak pergi ke PPS di Sepang. Waktu masih dalam keadaan bertugas Jabatan Amal, dia meninggal, dan dia juga seorang yang sangat hebat, sangat bagus, orang soleh, orang berilmu, sangat senang dengan kawan-kawan, banyak membantu orang. Dan aku nak kongsikan dekat korang, mesti korang dah lama tak dengar talqin, jadi aku nak mungkin aku nak kongsikan lah untuk korang dengar sedikit bacaan tazkirah di perkuburan yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi Zulkifli. Dia mantan untuk lepas Selangor. Ayat yang saya baca sebentar tadi adalah ayat yang menceritakan tentang sifat orang mukmin yang bermaksud di kalangan orang mukmin ini ada dua jenis. Yang pertama, mukmin yang telah menunaikan janji mereka untuk hidup inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji dia hidup, mati, senang, susah kerana Allah. Ada orang mukmin yang memang benar-benar tunai janji dia. Kita sebagai anggota, baik pimpinan dan adik-adik, untuk makluman anak anda semualah, ungkapan yang selalu keluar daripada mulut ayahanda kalian adalah, anak tak nak mati di rumah, anak tak nak mati di atas katil. Itulah ungkapan yang selalu disebut oleh Allahyarham Kang Masyadi. Sebab tu dia memang niat berusaha bersungguh-sungguh dalam keadaan dia sakit, dia penat. Dia nak mati dalam berkhidmat untuk masyarakat dan agama dan perjuangan. Dia tergolong di kalangan mukmin yang benar-benar menunaikan janji. Luman semua anggota, inilah dia guru kita yang menghidupkan malam dengan qiyam mulai di saat-saat kita tidak menghidupkan malam. Inilah dia. Takbir! Allah. Qiyam mulai tak pernah tinggal, sahabat-sahabat. Orang hebat pergi melaksanakan amanah jamaah dan tugasan tanpa menghiraukan apa kepentingan yang ada pada diri dia. Cuma sifat mukmin yang kedua, wa minhum man yantazir. Ada di kalangan orang mukmin yang sedang menunggu untuk menunaikan janji seperti mana mereka yang telah menunaikan janji. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita dengan Kang Masyadi ini adalah satu perpisahan yang menghidupkan hati kita, menghidupkan semula pudarnya semangat kita, memberikan rangsangan yang kuat kepada kelesuan kita, supaya hidup mati aku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, rakan-rakan yang anda hormati sekalian, tanggungjawab kita sebagai saudara semuslim, anaknya adalah anak-anak kita sekarang. Anak-anak Kang Masyadi adalah anak-anak kita sekarang. InsyaAllah. Jadilah anak yang baik dan soleh. Kata Rasulullah SAW, "Iza mata bani Adam inqata amaluhu illa min salas." Apabila matinya anak Adam akan terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekahun jariah, sedekah yang banyak, sedekah jariah. Al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia. Yang ketiga, anak yang soleh. Ustaz cicipkan pesanan buat anak anda semua. Jadilah anak yang soleh. Sentiasalah doa kepada ayah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan ayah ditempatkan bersama yang beriman dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan ruang yang cukup hebat di atas kenikmatan, di atas apa yang telah dia usahakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doakan sahabat kami, saudara Masyadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan. Allah ampunkan segala dosa. Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Saya harap kawan-kawan saya yang tengok TikTok ni, sama-sama kita doakan kepada saudara Masyadi, insya-Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah.